Mami sebenarnya tak sedih tentang penceraian Mami. Mami okey. Cuma Mami kesiankan pada yang ramai sangat yang sokong Mami, yang sponsor Mami, itu je yang Mami sayang tak tahu sayang itu je. Alah, kesian diorang. Itu je. Mami tak ada. Mami happy sangat-sangat. Happy dan Mami mengharapkan kebahagiaan juga ada pihak sana. Orang-orang yang mengutuk Mami tu semua, Mami yang menuntut. Kenapa nak marah sangat? Seorang isteri, Mami dah cakap dah, seorang isteri, engkau tuntut sesuatu pada suami kau tanpa ada sebab, alasan. Jangan kau kata kau nak nampak dari jauh 500,000 tahun nak nampak juga, bau pun kau tak dapat. Jadi Mami bagi tahu Mami sangat layak. Jangan ada manipulate cerita belakang dan jangan ada play victim sebab bahaya. 2 tahun saja bertahan, Mami tahan. Mami sayangkan perkahwinan Mami, tapi Mami ni rujuk pada ustaz-ustaz, rujuk pada mutawif Mami, rujuk pada kadi Mami yang pernah kahwin Mami rujuk semua. Dan Mami layak. Bukan Mami suka-suka tau, Mami tak buat. Tapi orang yang cakap Mami tu, Mami tak tahulah apa orang cakap tu, yang Faris cakap tu. Tapi macam dia duduk dalam kain Mami, diorang bahaya untuk diorang sendiri. Sebab Mami siang malam daripada bulan Rejab tu Mami duduk bersujud dan minta dengan Allah. Betul-betul minta dengan Allah. Bahaya sebab diorang tak minta maaf. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.